Istiadat Convocation UM ke-65. Universiti Melaya akan terus menerajui perubahan dan mencipta nilai. Dia bagi aku songkok. Oh, kan dia bagi aku dia bagi aku pinjam. Yang patutlah nampak macam kemas ni. Sempena majlis ni terjumpalah kawan-kawan lama. Simpan di sini sebagai kenangan. Kita jumpa daripada aku start bujang sampai aku kahwin, ada cucu dan Alhamdulillah sama-sama bercucu lah kalau gitu. daripada tak ada sampai ada putih lah. Tapi dia okey, dia tak putih, dia simple-simple. Saya 2 cucu, awak? Ingat? Cucu? Ni nampak kita sekarang sahawan muda. Saya 2, awak 5 ya. Alhamdulillah, rezeki masing-masing. Kawan-kawan semua, sama-sama kita doakan untuk semua kawan-kawan kita, sama ada kita yang orang kata masih bekerja ataupun yang dah keluar daripada media. InsyaAllah InsyaAllah. Jumpa Oli hari ni. tak sangka boleh jumpa di office ni lama. Masa dekat sana dulu Ya. Berapa lama ni? Tahun-tahun kita Kita tahun 2019 yang puluhan lah. sampai Hujung sampai 2000 lebih. 2000 lebih kita kena resign. Ini dia. Ini Ali. Ini Pakcik Oli. Pakcik Oli ni orang kampung Dedi. Dia orang selama. Perak. Ya. Okey. Okey Ali. Moga bagi jaya jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Okey bye. Lama. Apa ni? You kena video Video lah, video. Saya ingat you tu. Kan kita jumpa hari ni. Jumpa dengan siapa ni tau. Ingat tak saya Ustaz Diva? Zaman Diva. Okay, all the best. So surprise lah. Memang surprise you boleh jumpa Marissa dekat sini. Dah berapa tahun kita tengok? Lebih tahu tak? Lebih Dah kahwin 10 tahun je. 2012 saya berhenti jadi so update you kan? I dah lepas tu pasal Awani. Pasal Awani. Lepas tu 2 tahun kat sana. Pasal Awani Singapura. Tapi sambung benda dulu lah. Berubah tengok. So kalau nak MC, nak host, Okey, cantik. So kalau nak panggil macam mana? Dia bagi tahu nanti. nombor. Okey. Cari Apa-apa dekat nanti Facebook. kita boleh Janganlah cari nanti dekat spam. Facebook. Kita boleh cari dekat Facebook. Boleh siapa nak MC nak buat apa? MC, Majlis apa, host. host ke apa kan? Bilingual, asing